Kalau kali ini kau lahirkan anak perempuan juga, ayah dah tak ada pilihan lain. Ayah kena suruh Haris kahwin lain. Orang tulis nama. Ni anak Aida, ambil susukan dia. Aida. Dah ada anak, nak bagi anak pula kat orang. Ha? Cepat, ambil anak ni, susukan anak ni. Malam nak pergi ambil ubat. Susah ni cakap dengan Aida. Aida. Aida pegang anak ni, dengar tak cakap. Kau nak sangat cucu lelaki, Arsyad. Aku dah belikan kau cucu lelaki. Cucu lelaki. Cucu lelaki akan rampas hak aku. Cucu lelaki. Sebab perangai abang yang macam ni. Abang tu kena buktikan yang perangai abang bukan macam ni. Barulah ayah percaya. Dah terlewat dah. Dah terlambat dah. Sibuk sangat nak cucu lelaki. Yang kau bagi anak lelaki dekat dia pasal apa? Sabarlah. Kak Ayah tambahkan duit belanja, Mah. Nak tambah 500. Jadi semuanya 1,500. 500 untuk Nabila, 1,000 untuk belanja Mah. Cukup. Iman tak nak ni. Iman kena kata Iman nak game. Iman tak nak semua ni. Iman tak nak gadget. Kan hari itu Iman cakap Iman nak gadget. Ni Atuk beli sampai 2 ni. Atuk salah belilah. Iman tak nak semua ni. Semua ni tak guna lah. Aduh. Yelah. Atuk salah. Besok Atuk beli yang baru, Nak sekarang juga. Kan tak boleh. Sekarang juga. Ni Atuk ada appointment nanti. Esok ya. Atuk tipu Iman. Atuk keluar sekarang. Keluar! Atuk janji. Iman.